Tajuk dia, menegakkan integriti menjana tujuan dan kemajuan. Rasuah merupakan antara bentuk jenayah kulit putih yang paling merosakkan institusi dan masyarakat. Ia biasanya dilakukan secara tersembunyi oleh individu yang mempunyai kuasa, pengaruh atau kedudukan tinggi dalam politik dan ahli korporat. Walaupun tidak melibatkan keganasan fizikal seperti rompakan, rasuah jauh lebih berbahaya kerana ia merosakkan sistem dari dalam, secara perlahan tetapi pasti. Di Malaysia, rasuah dianggap menyebabkan negara kerugian berbilion ringgit setiap tahun. Namun, kerugian wang ringgit bukanlah kesan paling dahsyat. Yang lebih parah ialah kehilangan kepercayaan rakyat terhadap institusi dan pemimpin, runtuhnya integriti organisasi serta rosaknya keyakinan generasi muda terhadap nilai kejujuran. Dalam konteks negara dan organisasi seperti Kopetro, rasuah mencetuskan pelbagai kesan buruk. Apabila pemimpin atau individu amanah terlibat dengan rasuah, masyarakat mula mempersoalkan kewibawaan undang-undang dan keadilan. Ahli koperasi dan pekerja pula mula kehilangan keyakinan terhadap lembaga pengurusan. Rasuah juga menyebabkan ketirisan sumber wang yang sepatutnya digunakan untuk membangunkan rakyat disalurkan kepada kepentingan peribadi. Akibatnya projek terbengkalai dan kos meningkat dan ekonomi negara juga akan terjejas. Selain itu, rasuah melibatkan jurang sosial. Golongan kaya dan berkuasa semakin berkuasa kerana mampu membeli keputusan, kontrak dan pengaruh. Sebaliknya, rakyat biasa terus dibebani dengan kos sara hidup yang tinggi, gaji yang tidak meningkat. Apalagi membimbangkan adalah apabila masyarakat mula menganggap rasuah sebagai perkara ungkapan seperti biasalah semua orang buat, menyebabkan perbuatan ini telah dianggap normal. Inilah proses normalisasi rasuah yang akhirnya menjatuhkan bangsa dari dalam. Dalam keadaan ini, integriti menjadi benteng utama. Integriti bukan sekadar imej bersih atau slogan, tapi kesanggupan untuk tetap jujur walaupun tiada siapa yang melihat. Pemimpin tanpa integriti akan menyalahkan kuasa untuk kepentingan sendiri. Organisasi tanpa integriti kehilangan arah tujuan. Manakala keputusan dibuat bukan demi kemajuan rakyat atau ahli, tapi demi poket individu tertentu. Sebaliknya, pemimpin yang integriti membina kepercayaan. Kerana kepercayaan itulah yang akan menjadi asas kepada kemajuan sebuah organisasi atau negara. Namun, integriti bukan hanyalah tanggungjawab pemimpin. Ia bermula daripada tindakan kecil, dari setiap individu termasuk menolak suapan, judul dalam lapangan kerja, tidak menutup mata apabila melihat salah laku. Dan yang paling penting, berani bersuara demi kebenaran. Di sinilah kepentingnya peranan masyarakat dan ahli koperasi sebagai watchdog. Menjadi rakyat yang peka dan berani menegur bukan tanda melawan, tetapi tanda sayang terhadap organisasi dan negara. Apabila ada salah laku, masyarakat perlu tampil melapor, hadiah kecil, diskaun luar tugas, atau sikap cincai jelah juga adalah pintu kecil kepada budaya rasuah. Maka, misi utama yang harus kita pegang ialah menegakkan integriti, menjana tujuan dan kemajuan. Slogan ini bukan sekadar kata-kata indah, tapi satu peringatan bahawa tanpa integriti, segala tujuan dan visi akan menjadi sia-sia. Kuasa tanpa integriti adalah pengkhianatan. Jika pemimpin gagal menjaga amanah, masyarakatlah benteng terakhir. Jika pekerja dan ahli memilih untuk diam, maka rasuah akan terus subur. Kesimpulannya, rasuah tidak meruntuhkan negara dalam sehari, tapi ia menghancurkan sedikit demi sedikit. Integriti pula tidak membina kejayaan dalam sekelip mata, tetapi ia merupakan asas yang kukuh untuk masa depan. Sebagai warga negara, pekerja dan ahli koperasi, kita bukan hanyalah mewarisi sebuah organisasi, tapi mewarisi amanah. Oleh itu, kita memilih integriti bukan kerana ia mudah, tetapi kerana ia benar.